Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam koperasi. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa, Co-ops Day dan juga Hari Koperasi Negara HKN 2025 kepada seluruh warga koperasi di Malaysia dan di serata dunia. Kedua-dua sambutan ini menjadi simbol komitmen kita dalam memperjuangkan nilai koperasi yang lestari, inklusif dan berlandaskan semangat kerjasama. Angkasa, sebagai badan puncak koperasi di Malaysia, terus menjadi penyelaras utama dalam memperkukuhkan peranan koperasi pelbagai sektor, termasuk sektor kewangan dan perbankan, koperasi kredit dan perbankan koperasi menawarkan model yang adil, mampan dan beretika yang berasaskan nilai kebersamaan, bukan semata-mata keuntungan. Malaysia kini giat memantapkan koperasi kredit dengan pendekatan digital, pematuhan risiko serta memperluas akses kepada pembiayaan untuk komuniti luar bandar dan B40. Ini selaras dengan semangat kita menjadi koperasi sebagai pilihan utama rakyat dalam urusan kewangan harian. Peranan Malaysia dalam memperjuangkan matlamat pembangunan mampan SDG dan pendekatan environmental, social and governance ESG turut diperkukuh melalui sektor kewangan koperasi. Koperasi kini didorong untuk menilai semula impak sosial pembiayaan mereka, melaporkan kesan kepada komuniti dan mempraktikkan urus tadbir yang lebih baik. Ini memberi imej positif kepada koperasi dan meningkatkan kepercayaan dalam kalangan anggota serta rakan strategik. Tahun 2025 membawa makna yang besar kerana kita menyambut Tahun Koperasi Antarabangsa IYC 2025 dengan kerjasama antara ICA dan semua jawatankuasa serantau. Kita akan terus memastikan gerakan koperasi kekal relevan dan progresif dalam menghadapi cabaran ekonomi serta perubahan dunia. Selamat menyambut Hari Koperasi Antarabangsa dan Hari Koperasi Negara 2025.